Saya tuan. Terima kasihlah tuan. Ya, saya bawa sate untuk tuan. Macam biasa ya. Ya, kita jumpa dekat warung saya malam ni ya tuan. Terima kasih. Tolong saya tuan. Kalau lulus pinjaman 50k aku nak buka restoran. Restoran sate Kak Mun. Bestnya. Sabar ya. Ini tengah bakar ni. Dia tahu hari nak hujan lah. Sabar ya. Lama lagi tak? Kak Mun. Salam. Kita. Okey, boleh. Saya tunggu sekejap. Okey. Nombor. Mona. Kenapa kau tak jawab? Busy lah. Tak nak lah, Mak. Suka lah, Mak. Tak nak lah, Mak ni. Alah. Mona. Okey, saya beransur dulu Kak Mun. Okey. Tak ada lagi tak? Minta maaf Letik. Ini kantin dia. Sudah tak ada dah. Minta maaf ya. Tak buat. Datang esok ya, boleh? Cuba datang ya. Minta maaf ya. Minta maaf ya. Assalamualaikum. Salam. Minta maaf ya dek. Kau datang ya. Tidak kau nak ambil waktu pun. Cepat. Memang cepat. Kalau tak boleh cepat-cepat dek. Awak udah lama kat nunggu dah 3 hari nunggu ni. Sabar dek. Mana boleh opini. Oh, sabar lah ikut giliran dek. Itulah tengok dulu ya. Ya, tengok dulu ya. Cukup ke tidak? Tengok dulu cukup ke tidak ya. Dia jadi seletan dah. Saya dah lambat ni. Dah nunggu dah. Sabarlah. Aduh, lambat ni. Sabar ya. Sabar. Dia dah lama customer. Memang dah lama nak kahwin lagi lama. Dia customer kamu. Dah lama. Kami dah makan. Kamu ni memang tiga ini je. Faham ya? Esok datang lagi ya. Esok datang lagi. Okey. Saya tak kena. Apalah, nanti kan kita pergi ni karaoke. Okey. 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 Pergi karaoke. Dah tolong. Sekejap nak jumpa. Sekejap. Okey. Sekejap tau. Wan. Assalamualaikum. Salam. Ya. Kebetulan ni, saya jumpa tuan ni nak tanyalah kan loan mak saya tu. Macam mana ya? Tak Maimun. Dia macam ni lah. Saya minta maaf pasal ada mak awak tu. Ya, bukan apa. Kami dah sedaya upaya membuat tapi dah tak boleh. Ya, kena. Kan? Ya. Tak boleh ke tuan tolong lagi? Saya memang tak dapat bantu dah sebab tu. Kan? Pasalnya, yalah. Pengurusan tu tak boleh orang atas ke? Kan?
Tak boleh ke tuan, lagi sekali tolonglah. Saya dah banyak berabur ni dengan mak saya ni. Macam mana ni? Dalam perbualan tak mesti untung. Kan? Tak boleh ke tolong lagi tuan? Maaflah. Jumpa dia lain masa. Tuan, tak boleh ke? Tuan, tak boleh ke? Tuan. Apalah malah nasib aku. Udahlah. Pinjaman tak lulus. Customer pun dah lari. Habislah punah harapan aku nak buka restoran kamun.